Lepas istihar kata, esok minyak nak naik harga, minyak semua pakat katuk habis. Pakat katanya, minyak habis. Itulah, sebab itulah SAO, kita katanya, Nayuk Anutin, kerajaan ni, ambil peduli kepada Fort Naitun. Fort Tokeh lebih daripada Fort Rakyat SAO. Seperti mana selesai? Malah ni, selain pada minyak kata minyak naik tu, ada satu perubahan katanya, lepas pada ni, lepas pada hari ni, dia katanya, dia nak istihar berkenaan dengan minyak nak naik, minyak nak turun tu, sebelah malam SAO. Sebelah malam, dia lebih kurang pukul 8. Sebelum pada ni, kerajaan Ehad 4 hari tu, dia istihar minyak tu 11 cerah. Harga nak perubah harga mana tu, 11 cerah. Sebab apa dia istihar malam? Dia katanya, kalulah istihar 11 cerah, takut-takutnya rakyat duk pergi ladang minyak, kat tun minyak. Contoh kata, bila istihar sebelah siang hari, sebelah siang hari tu, dia istihar kata minyak nak naik esok. Rakyat bakal ibu minyak belakang. Dia kata rakyat nak ladang minyak. Tu. Tapi dia katanya, bila istihar sebelah malam, rakyat tak ada nak ladang minyak. Oh, pandai alasan dia. Rakyat tak ada nak ladang minyak. Lepas tu, pionnya hak ladang minyak sebenar. Fok pa minyak. Sepengah video hak ni, kita video saya tengok ni. Kita tengok video ni dulu. Tu tak payah pula tadi. Tengok Pak Ita. Mampu pelita dah weh. Mampu pelita dah. Mampu pelita dah. Lagu mana? Mampu pelita. Buh minyak ada sudah. Mampu pelita dah. Tu ayat tu. Kita lun sana ni kata buka tak buka. Kita boleh bubuh. Kita boleh bubuh. Tak ada nak penuh lagi ni tengok ni. Ni. Ada nak penuh lagi ni. Kata pelita dah. Oh, nenong sungguh lu. Lagu tu Pak Ita. Kayak itu. Dalam video ni kata, lepas pada kerajaan istihar 30 minit lebih kurangnya, katanya esok minyak nak naik 3 kop. Minyak katuk pita lalu dah sesat. Dia katanya, ya buh minyak tak ada nak sudah lagi. Minyak metai minyak tu duk gerak lagi sesat. Katanya katuk minyak dah. Bermakna kata minyak habis dah sesat. Sedekah dia duk buh minyak lagi. Itulah nak ayat katanya, bila apa ni istihar sebelah malam, katanya minyak nak habis. Kata minyak nak harga esok. Hak apa ni, hak paling labonya Fort Naitun, Fort Tokeh. Fort Tokeh minyak lah sah. Katuk minyak ni sebab tak nak pergi jual esok. Sebab tak esok ni harga tekan banyak, 3 kok sah. Pas 3 kok, puluh ribu lit sehari Fort minyak dia jual sah ni. Labo beruntung lagu lah tak mana sah. Sebab itulah sah. Nayuk Anutin, kerajaan Nayuk Anutin dia takut rakyat tu pergi ladang minyak, pergi kat tun minyak. Sedekah sebenarnya hak pergi kat tu minyak, hak pergi ladang minyak ni adalah Fort Tokeh selesai. Tu nak rakyat katanya, Nayuk Anutin tu selesai. Ambil peduli kepada Fort apa ni, Naitun, Fort Tokeh lagi selesai. Sebab apa? Pemperayuk belaka selesai. Sebab itulah kita goyak apa kali lah kepada saya semuanya, janganlah kita katanya ikutlah pio-pio jadi nayuk pun. Kita kerja seperti biasa, sedekah selesai. Kalulah orang yang ambil peduli kepada rakyat, kalau jadi nayuk, dia akan usaha buat lagu mana pun, duduk sebelah apa ni rakyat. Buat lagu mana pun, rakyat ni luka sikit-sikit sekalipun salah. Sungguh pun harga minyak naik tu memanglah naik. Tapi nak buat lagu mana, rakyat tu luka sikit sekali salah. Luka tu luka tapi luka sikit saja. Itulah kita katanya, janganlah duk pilih, janganlah duk katanya, ikutlah pihak dinayuk pun. Kita kerja seperti biasa, kerja motan-motan, kerja jual-jual. Bala. Wassalam.